Okay guys, kita nak cek contact cleaner. Alright, contact cleaner ni ada, yang ni pun ada, yang ni besar sangat, so kita nak pakai sikit je. Okay guys, untuk payah. Hari ni kita nak servis throttle body lah, and then kita dah beli ready. Okay, contact cleaner ataupun throttle body cleaner lah. Right, jom kita try buka guys. First kita kena buka cover ni dulu lah. Okay, macam biasa cover dulu. Ini throttle body. So firstly kita kena buka ni dulu lah. Alright, kita kena buka ni, kita set kasi keluar, senang kerja sikit. And then dua skru ni guys, jom. Alright, dua skru kita dah buka. So kita kena buka rengki ni lah. Alright, kita cek rengki ni tu. Alright, buka je guys. And then kita nak tarik keluar lah. Buka sini dulu. Sini dulu. Right. Alright guys. So kita nak buka throttle body. Throttle ni dulu. Okay. Buka rengki. Dan satu lagi guys then buka connector sensor, tekan tepi ni, and then buat satu lagi. Alright, okay, dah terbuka. And kiri satu, dan satu lagi kat bawah ni guys. Okay guys, ini senang guys, nak ketat guys. Okay, dua skru saja, buka. Okay, one more. Then tarik keluar. Alright. Bukan biasa-biasa guys, tengok. Kotor gila. Tuh guys. Okay, kalau kita tengok throttle body ni, sangat kotor guys. Tak ingat dunia punya kotor. Okay, ni dah tak tahu lah berapa lama. Okay, firstly cabut ni dulu. Ni benda penting. Kalau kita cuci, satu getah dan satu lagi ada kat tepi ni. Dia ada TPS untuk jaga kita punya idling. So, kita nak cuci kat sini dulu. So kita ambil kain. Okay, kita ambil bahagian bersih ni, kita spray dan kita lap. Nah guys, terbaik guys. Kita takkan buka lah bawah tu, panjang cerita ni. Okay, kita bersihkan ni sajalah. Alright guys, okay, clear. Okay, next kita nak bersihkan ni pula. Alright, senang je cerita dia. Kita spray je pakai ni. Right. Hati-hati, slow. Bawa kita cuci. Nice. Kain sih, gelap. Let's really. Guys, dalam settle. Okay, dah bersih. Saya tak nak buka yang sensor ni. Okay, saya takut nanti lari timing tu. So saya tembak je.
dalam lubang ni. Dan bersihkan luar lah. Right. Selesai guys. Right, lepaskan dia punya throttle cable. Right, selesai. And then kat sensor punya connector Alright, dah selesai. Kita dah cuci. Pasang balik guys. Getah dia. Ni o-ring. Alright, jom kita pasang. Okay guys, nak mudah kita pasang ni dulu throttle ni dulu. Two-way throttle. Alright, pasang skru dulu. One more. Okay, saya dah pasang ring skru dia. Right, ni kanan kiri guys buka skru dia. Okay, kita ketatkan. Alright, tu double check. Alright, sensor. Okay, pasang balik TPS dengan sensor. Alright, siap guys. Start. Alright. Baik, ini pun dah okey. Kita tengok. Okey. Baik guys.